Halo everyone. Kembali kita dengan podcast Atas Meja, borak permainan analog seantero dunia. Di sini bersama anda Ray dan Akmal. Hello. Seorang lagi je. Hai. Okey, so topik kita malam ni yang telah dipilih ialah cerita ataupun filem yang bertemakan permainan analog. Okey, so macam panjang, macam tak faham. So, sekejap lagi kita tengok apa benda yang kita orang nak cakap malam ni. Sebelum tu, kita tengok dulu permainan apa yang kita orang main minggu lepas. Akmal, kau main apa? Alamak, aku dulu ke? Alright. So, minggu lepas aku main Rock Hard 1977. Oh. Kita main 5 player. Kita main 5 player lah. Wow. So, game tu cerita pasal dia punya tema dia ialah tema kita sebagai ahli muzik rock lah pada tahun 1977 nak mencipta nama lah basically. Tapi dekat dalam kita nak start mencipta nama tu, dekat atas board tu kita ada masa, which is siang, malam dan overtime. So basically daripada bahagi masa tu ada aktiviti atau action kita boleh buat lah. Antara dia kita kena kerja untuk nak dapatkan duit. And then kita pergi interview dekat DJ. Kita boleh beli candy. Nanti aku cerita candy tu apa. Candy. Kita boleh beli jual candy. And then kita boleh buat rekod, of course lah buat rekod. Kita boleh hire get band members. And then ini siang lah, basically siang banyak. Ada kerja tu pula dia ada dalam 3 masa tu boleh buat pagi, siang, malam ataupun overtime. So dia ikut player kita punya karakter, sebab kita ada karakter juga. And then based on character tu dia bagi tahu, and then of course kita ada job which is kita boleh draft kita draw dua, and then kita pilih satu job apa kita nak buat. So ada certain job tu yang kau kena roll dice untuk nak tahu kau kerja time bila, atau kau ada dapat job yang kau memang kau boleh kerja malam je. Macam aku hari tu dapat job aku dah tak ingat, tapi macam tulis jadi macam copywriter macam tu proofreader, aku dah beri proofreader. So aku kerja malam je. Aku kerja malam macam je. Ray je ni. Betul, macam Ray. Betul lah. Macam Ray, proofreader kan. Ray, kau rocker ke? Allahu, tidak boleh. Allah. Allahu. So aku punya kerja is malam. Okay, so and then dekat section malam pula ada aktiviti music lah, which is kita kena pergi gig, kita kena buat gig, kita kena pergi show. Itu banyak malam lah. And tapi then kalau kau kerja malam ni basically macam mana nak buat show malam juga? Itulah dia. Kau kalau macam aku kena kerja malam kan. So kalau aku nak buat show untuk malam, so aku kena ponting kerja. Oh no, tak boleh tukar kerja. Itulah dia tak boleh apply cuti. Dia kena ponting kerja. Aduh. Tak adalah, at least boleh tukar shift ke? Tak boleh tukar shift. Kerja tu memang tetap for the whole game ke, atau boleh tukar-tukar throughout the game? Tak boleh. Dia memang tetap for the whole game, and then kau boleh dia ponting tu 3 kali je. Kau dapat kau ponting 3 kali, and then lepas tu kau macam kau kena buang lah daripada kerja tu. Macam tu. So betul-betul jiwa rockstar lah, nakal ni. So bila katakan kau dah kena buang kerja tu, of course kau kena buat duit daripada muzik lah basically. Kau kena gig untuk nak buat duit. Kau kena buat rekod. And then bila buat rekod, kau kena jual lah rekod tu. Ada jual ke tak rekod tu? Basically kau ada rekod untuk kau nak perform dekat arena lah. So arena ni dia ada satu show tu yang duit dia besar, dia punya benefit dia semua besar, tapi tu dekat stadium lah basically. So itu dia mungkin macam dia punya antara end game, towards the end game punya lah. Apa tu dekat Aziata ni?
Kau cakap Aziata macam Siti Nurhaliza basically nyanyi kat stadium. Dekat bahagian malam pula, dekat overtime pula, of course kau kena buat music, dia ada action dia, sama ada kau buat music atau kau buat after party punya atau after show macam benda lah, which is kau pergi jumpa kawan ke, kau pergi bar ke, macam tu lah, dia ada part-part dia lah. Atau kau pergi buat fotografi, macam tu lah, dia benda-benda aktiviti yang kau boleh buat. Dia ada part-part yang macam agak straightforward lah, sebab kau nak kena perform apa semua kan. And then dia ada dekat board tu, dekat main board tu ada action kau boleh buat. And then kat playboard tu pun menarik juga, sebab dia ada dials tau. Dia ada dial yang menunjukkan kau punya music tu level berapa, kau punya panggil reputation kau level berapa. And then apa tak lagi satu, aku dah tak ingat. Dia ada 3 dial yang kau kena make sure kau, dia macam prerequisites untuk kau nak buat certain action lah. Macam contoh kalau kau nak show tu, make sure kau punya music kau level 8, macam tu lah. Kau kena dia ada level yang kau kena achieve tu dulu, and then baru kau boleh buat show dekat stadium, macam tu lah. Dia boleh berkurangan ke? Dia boleh? Berkurangan? Boleh? Boleh. Kalau macam ada benda-benda yang menyebabkan dia berkurang, macam contoh dia ada juga card, dia ada juga event card yang boleh menyebabkan betul berkurang lah. Okay, so throughout kau game ni, kau hanya boleh buat satu action je untuk satu time, which is siang kau buat satu action, and then malam kau buat satu action, and then malam overtime tu kau buat satu action. Sebab itulah ada candy. So candy ni sebenarnya kalau ikut game tu candy lah. Dia tak nak lah kena bar kan. So term dia ialah kalau kau makan candy tu, kau boleh dapat extra action for that particular time. Macam contoh kalau katakan siang tu, siang tu kau nak buat extra action, kau makan candy satu, and then kau boleh buat 2 action lah basically. Tapi kau tak boleh ulang action yang sama. Ada certain tempat tu kau tak boleh ulang action yang sama. Macam contoh kerja, kau tak boleh buat 2 kali kerja. Faham tak? Kau ada action yang kau boleh buat 2 kali lah. Macam kau boleh buat music 2 kali, show kau tak boleh buat 2 kali. Dia ada tempat-tempat yang kau boleh buat 2 kali, ada yang tempat yang kau tak boleh buat 2 kali lah. So basically dia macam kalau kau nak ada cepat tu, kau kena kalau boleh gain candy, and then kau spend candy lah. Sebab kalau kau tak spend candy macam aku tak spend pun candy, aku tak guna pun candy, aku just hanya guna, and then aku ingat towards the end aku boleh pakai banyak-banyak, rupanya tak boleh. Even satu time tu kau hanya boleh makan satu candy je, kau tak boleh 2 candy kau makan satu, tak boleh. Satu time tak boleh. So tapi ada cons tak kalau makan candy tu? Ada benda negatif apa jadi tak? Ada. Which is bila kau makan candy, kau kena dia ada candy punya card. Kau buka candy card tu, and then dia bagi tahu sama ada candy tu boleh bagi efek dengan kau atau tak. Tu first kali lah. Okay. Dia ada juga candy yang fake candy, sebab je kau makan candy tu tak ada efek kat kau. Kau tak dapat buat action lah. Gacha ni. And then dia ada juga and then dia ada juga candy yang jenis power punya. Instead of kau boleh extra action, kau dapat lagi 2 extra action, macam tu. Random ke? Okay. Dia ada random sikit lah kat situ. Tapi fake candy ada satu, yang extra punya ada lagi satu. And then standard tu adalah. Okay. And then kalau katakan kau buka, and then bila kau buka card tu, of course kau kena, dia ada panggil craving. Dia ada craving level. Serius, kalau kau buka and then dia bagi tahu berapa craving level kau kena naik, and then kau naik satu level. Yang standard tu satu level lah. And then craving level tu naik, and then kau kena roll dadu. Kalau kata roll kau value tu lagi kecil daripada craving level tu, betul lah. Kalau lagi kecil daripada craving level tu, kau kira bas lah. Maknanya kau dah terlebih gula. Bila kau terlebih gula bila kau dah terlebih gula, nanti the next day tu kau kena duduk hospital. Kau wajib duduk hospital siang tu. Macam kau miss satu step lah. Macam kau miss satu step lah. So kalau boleh kau nak kena manage candy tu punya level, and then kau kena make sure kau punya roll tu okay lah. Maknanya
Okay. role untuk Candy tu kena betul lah. So agak random sikit kat situ lah. Tapi macam agak thematic lah juga. Yeah. Kan? And Betul designer sangat ni tak thematic. silap aku dia bekas rockstar dulu juga. Ya Zaman betul, dia nama muda dia apa dulu. Something Fox. Siapa nama dia? Aku pun tak ingat Jackie nama dia. Fox. Sekejap aku cari jap. Tapi Jackie Fox zaman betul. zaman game tu lah 1970s. Ya betul. Zaman dia lah. Itulah dia. Nama dia Rock Hard 1977. Aku pass mic kepada Ray. Sebelum pass mic aku nak tanya, kau main tu dekat Hard Rock Cafe ke? Betul lah. Pula dah. Aduh. Kalau betul lah tu punya Semata-mata. tematik tu gila babi tematik kan. Betul lah aku nak bawa game tu pergi Hard Rock Cafe main kat situ. Pergi gig sudah. Aku main kat Fendi je. Kat sini. Okay. So, aku dulu lah. Last week, aku main game Once Upon a Time. Okay, game ni macam kita, bila kita dengar Once Upon a Time, kita teringat pasal fairy tale. So, itulah game ni. Dia tentang kita sebagai tukang cerita. Penglipu lara. Tukang sihir? Tukang cerita. Oh tukang cerita. Tukang cerita. Okay. Kita lah penglipu lara yang akan menceritakan pada zaman dahulu apa yang berlaku. Macam tu. Macam Toki lah. Toki. Apa? 2 to 6 players. So, dia basically card games. Dia apa? Kita dapat beberapa keping card setiap seorang. Dekat card tu, first kita akan dapat story card. Satu lagi kita akan dapat ending card. So, untuk menang game ni, kita kena sambung semua cerita yang ada. I mean, daripada seorang ke seorang. Siapa yang dapat habiskan cerita tu dengan menghabiskan kad kat tangan dia dan tamatkan kisah tu dengan ending kad yang dia ada, dia menang. Simple je game ni. Dia sambung cerita tu maksudnya dah ada satu set cerita ke atau memang buat cerita yang completely baru ke apa? Dia ada. Dia macam ni, dekat dalam tangan kau akan dapat story cards, which is story card tu dia akan tulis lah dekat situ satu perkataan sahaja ataupun ada gambar orang ataupun jenis kad tu apa, which is satu perkataan yang akan letak contoh brave, berani, perkataan tema kad tu lah, jenis kad tu aspek ke, barang ke, tempat ke, tu. Satu lagi ada gambar dekat situ. So kita boleh buat cerita berdasarkan 3 benda ni. Sebutlah apa-apa pun tapi kena sebut perkataan tu. So bila kita nak guna kad tu, contoh tadi contoh dekat tangan aku ada perkataan princess. So aku nak nak guna kad tu, aku kena sebut perkataan puteri ataupun princess. So pada zaman dahulu ada seorang puteri, aku letak kad puteri tu. So memang kena bercerita betul lah. Iya, memang storytelling. Menarik ya? Okay, menarik. Sangat. Bagi aku yang suka menulis cerita, best lah. Aku nak cakap disclaimer sebab ada listener yang cakap kat aku macam kita orang ni fake buat-buat tak tahu game. Hi John. Betul tu. So aku nak cerita kat John, aku tak pernah main semua game. So aku bukan buat-buat tak tahu ya. Aku memang tak tahu game ni. Sama. Okay, aku pun tak tahu game ni. Sama-sama. Game ni actually aku nak beritahu, game ni ada award yang dia menang. Wait dekat kotak dia ada tulis. Sekejap aku tengok. siap ada kotak dekat depan. Aku tak tahu macam salah itu cakap. Macam manual. Game ni dah lama 1993. Ya, serius lah. Asal aku tak pernah dengar tu. Aku pernah dengar kotak banyak dia ke nampak ni. tapi tak tahulah game tak tahu pula game tu game lama. Game ni beli pun sebab hari tu ada Meeple ada buat sale kan. So aku tengok lah. Aku kan suka benda-benda cerita. Pasal aku tengok kotak ni macam menarik, macam buku cerita sebiji, macam buku cerita zaman dulu. Tulisan dia, font dia semua kan.
Lepas tu dia tulis kat bawah tu ada Best lah. storytelling card game. Rembat. Oh. Okay. Kau Okay. ada base game dia je. Kau ada base game dia je. Ada expansion ni? Ada expansion ke? Ada 1, 2, Habis. 3, Sudah. 4, 5, Alah, ada banyak ah. Wih, 6. serius lah. Ada Okay, 6 beli semua expansion race. so far yang aku tengok. Beli. 6. Cari Wow. I mean suruh Iqbal lah cari. 7. Lepas tu nanti kita Sorry, ada lah. 7. Ada 7 expansion, sorry. Oh, Okay, sama-sama. banyaknya. Okay, sambung. Itu lah. Dia cumanya game ni jangan bagi aku yang jadi first player lah. Macam tu lah cerita dia. Apa disadvantage dia? Aku mula akulah habiskan. Oh. La ilaha illallah. Woi. Memang aku tak kasi chance. Dia ni suka bercerita. Oh, timbangan ni. Dia bila contohlah aku dah start dulu, aku buat cerita, buka cerita dulu lah. Pada zaman dulu ada seorang puteri bla 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 kan. Orang lain macam mana nak potong cerita ni, dia kena ada kad yang boleh untuk dia chip in. Contoh aku keluarkan kad. Contoh aku cakap puteri ni ada sebuah buku. Buku tu jenis kad yang tulis kat situ thing, barang. So kalau orang lain ada juga kad nama barang kat situ, diguna. Dia tap, dia kata Dia kira tak ada turn order lah. Bila-bila boleh selit masuk. siapa-siapa yang ada idea pop terus selit. So contoh kalau macam katakan kau tersebut crown and then orang lain ada kad crown, so dia boleh menyampuk lah macam tu. Ya, betul. Oh. Dia memang terus pop terus letak gaduh kau dengan kad tu je. Siapa cepat dia dapat lah untuk habiskan semua. Ui, interesting gila. Best. Jomlah main. Aku susah lah nak jumpa orang yang nak main game ni. Game ni kalau kau main dengan aku, habis lah. Kita gaduh lah. Habis maksudnya aku menang. Aku pun boleh bercerita juga yelah, game designer Ray, Okay. kau turun hari Rabu nanti Ray, kita main Harmonic sekali. Wah. Wow. Pula. Rabu Setiap episod kau kena mention kan Philharmonics. Sebab dia kata dia nak main kan. Aku nak racun dia suruh dia turun hari Rabu ni. Ya, kau bayarlah untuk babysitter anak aku. Kau bawa aje, nanti adalah babysitter yang jaga. Tiba. Okay, sama. back to our game. Okay, so itulah Once Upon a Time. Dia simple je. Very simple. Dalam kalau kat sini dia tulis dalam 20 hingga 40 minit. Tapi kalau aku yang main, tak sampai 20 minit habis dah. Kau seorang je main. 2 minit dah habis. Macam tak best lah pula main dengan kau. Kau seorang yang cerita ni. Loh. Come on. Okay, Tak okay. tercabar Tak, dia ke? nak dengar dia Okay, cerita. okay. Aku nak dengar dia cerita, bro. Tu lah. Tu je lah cerita pasal Once Upon a Time. Ya je. Je. Kau main game apa? Okay. Cepatnya. Terus masuk aku. Okay. Aku not really play the game itself lah. Sebab macam, okay, just bagi tahu situation lah. Aku main badminton dengan colleagues aku. Lepas tu kita lepak mamak. Lepas tu kita tak ada game. Tapi kita orang biasalah main a few games. So kita main Just One. So Just One ni, aku rasa korang pernah main kan. It's a cooperative game. Yang kau ada word. And orang lain semua tahu perkataan tu. Tapi kau seorang tak tahu. Pasal orang lain kena kasih kau clue. Pasal perkataan tu. Tapi kena one word. And diorang tak boleh ada clue yang sama. Kalau ada clue yang sama, diorang kena cancel each other. So ni cooperative game lah. And game ni kenapa aku cakap aku tak main the real game itself. Aku ada game tu tapi aku tak bawa at the time. Sebab game ni kalau kau nak main dengan phone pun boleh. Kau boleh tulis dekat phone. Kalau kau tak ada dia punya word prompts pun, I mean technically kau boleh just search random word, something like that lah. Kau nak pakai AI pun boleh ke apa, atau ada random word generator boleh kan. Lepas tu kau boleh tulis ada tulisan tu dekat phone je kan. Okay, memang tak bagi credit to the designer lah. Itu je lah kurang dia. Tapi
Okay, aku ada game tu, so okay lah kot. But game ni dia ada sweet spot dia untuk player count. Dia boleh main untuk, aku rasa 3 ke 7 kot. Tapi 3 memang tak best. Aku rasa paling best macam 6, 7, 5 ke 7, itu je. Kalau kurang sikit, dia macam, sebab game ni kau mengharapkan daripada clue-clue tu, yang tulis yang sama tu, dia best bila ada orang tulis clue yang sama, kena cancel out. Itu yang buat game ni sikit kan. Tapi kalau tak ramai orang main, dia macam unlikely lah nak ada words yang bercanggah dengan orang lain kan, sama dengan orang lain. Tapi game ni theoretically boleh je main sebanyak mana player count. Tapi it doesn't make sense jugalah, sebab kalau ramai sangat pun nanti lagi banyak word cancel out. So kalau kau nak main lebih dari 7 tu, kadang-kadang pun bahaya juga. Aku pernah main saja, walaupun game tu cakap 7 orang, tapi aku pernah buat 10-11 orang. Memang banyak kali kena cancel out jugalah. So memang the sweet spot is 5 ke 7 orang lah. Tapi game ni best lah as a party game, as a filler party game. Sebab party game ni selalunya macam game-game yang social deduction ni macam bergaduh-gaduh sikit kan. Bila selit-selit dengan game ni, dia macam okay, berbaik balik lah. Everyone work together lah. And it's very easy to learn lah, semua orang senang belajar. Okay, dia vocabulary sikit kan. Vocab sikit kena English lah. So aku guna game ni untuk untuk training juga sebenarnya, untuk budak-budak sekolah menengah. So kalau aku buat sekolah menengah punya benda, aku bawa game ni lah. And then kalau ramai, macam aku buat dengan sekolah menengah dulu, ada 100 orang kot. So basically bayangkan kita orang best just one 100 orang. Okay. So kita macam mana korang nak team nampak lah. clue? Kita orang tembak dekat screen. Okay. So kita orang buat team. So satu team tu dalam 3 orang ke 4 orang macam tu. So ada lebih kurang dalam total 20 player, 20 team lah basically. Okay. Tapi banyak lah kan, words akan sama. Ya, betul. So ada sekali tu kita orang bagi dia punya tu crocodile tu, tak silap. Crocodile, dia punya perkataan tu crocodile. And then ramai dalam 20 lebih team tu, ada 2 je tinggal. Yang lain semua banyak ada banyak yang sama tau. Lepas tu ada lain tinggal dua je tinggal. And then orang tu salah teka. So habis lah. Dia yang lawak dia, sebab kadang-kadang semua orang nak cuba fikir out of the box kan. Semua macam tak nak kasih perkataan yang common. Tapi last semua orang fikir out of the box yang sama. Yang common word tu tak ada langsung. Itu yang paling stress sekali lah. Itu yang part yang fun ya. Yang hari tu yang crocodile tu, yang lain tu out of the box kasut. And then lagi satu and lagi satu bag. Polo. Polo dengan kasut. Memang orang tak boleh jawab lah. Kan baju shirt yang polo t-shirt tu. Kan ada crocodile punya brand. And then kasut tu. So orang tu tak boleh nak brain lah, apa benda ni kasut dengan polo kan. So dia tak boleh nak jawab. Okay, so patah balik ke kau. Okay. Itu je lah. Okay. Rasanya kita orang pernah main paling ramai 7 hingga 8 orang. Setiap kali round tu dalam 2 ke 3 clue akan keluar lah. So at least adalah juga clue yang ada untuk yang tinggal untuk teka. Yang kelakarnya kan, masa kita orang main tu masa raya tahun lepas kot, dengan family in-law. Yang mainnya budak-budak muda ni lah, sepupu-sepapat semua ni, dengan adalah seorang partner dia. Main kita orang main gila-gila fikir-fikir kan. Yang maklongnya tak main pun, dia tengah menyapu ni. Tengah menyapu kat ruang tamu, dia tengok je clue tu. Ni cerita ni. Itu pun tak tahu. Semua macam dia sekali pandang je dah boleh tahu. Kelakar gila. Lepas tu kalau ada clue apa yang semua orang macam, maklum si tahu. Lah, suruhlah dia main sekali.
Tak? Ada. Bila dah nak hujung-hujung tu dia masuklah main. Awal-awal tu tak ada. Macam semua orang yang dah besar-besar ni tak nak lah kan. Kita orang budak-budak yang main. Faham. Okay. So okay, so kita masuk ke segmen seterusnya. Kita akan bercakap tentang cerita atau filem yang berkaitan dengan permainan analog, which is tak semestinya board game. Mungkin ada card game, mungkin ada miniature ke apa ke, we don't know. Setiap kita orang ada list movie tersendiri. So aku start dulu dengan Boleh? Jumanji. Aku rasa semua orang boleh relate dengan cerita Jumanji. Okay. Itu jawapan standard. Aku paling stress bila kat board game cafe, aku pernah kerja cafe kan, orang tanya, sini ada tak game Jumanji? Aku cakap, alamak. Yelah, game tu interesting kot. I mean cerita tu lah interesting kan. Cerita tu interesting lah, animal keluar. Tapi kalau okay. Teruskan. Okay, actually aku pun masa first berjumpa dengan geng-geng board game ni, benda yang sama ke aku tanya. Game Jumanji tak ada ke? Kau Soalan yang datang naif. board game cafe tu kan. Okay. Unfortunately sampai sekarang aku tak pernah dapat main game tu. For our listeners. Fortunately. Okay, wait. For our listeners, bagi yang tak tahu, game ni memang dia daripada movie and memang ada keluar dia punya board game tu sendiri, which is satu kotak tu aku rasa dalam ratus-ratus juga. Not very tak murah lah, senang cerita. Sebab hari tu aku ada nampak dekat yang event dekat MMU tu apa MegaCon kan? MegaCon. Ya, betul. Ada satu vendor yang bawa game tu. Aku tengok macam, wowzers, harga dia okay, blind my eye. Yelah, dia Tutup untuk mata. estetik lah juga sebenarnya. Kan dia pop Ya ke? culture. So macam Aku tak if kau ada benda tu dekat rumah, kau tayang macam, oh interesting lah. Orang yang tak main board game pun tahu. orang terus datang, wah ada game ni, mesti macam tu kan. Korang berdua pernah tengok ke game Jumanji tu? Pernah main ke? Aku tak pernah main, tapi aku pernah tengok sebab MegaCon hari tu lah. So aku nampak lah game tu. Tapi Tak adalah orang yang pernah tengok dalam dia. Aku pernah tengok lah dalam dia. So dia macam standard dia ada dia punya path dia tu, and then dia memang ada tulis dekat atas path dia tu apa benda nak kena buat. Macam tu dia tak ada lah macam dia macam game of life lah. Dia ada game ada of path life dia je tu. kan. Roll dice gerak lah. Tapi cerita dia best lah. Buat jadi game. Cerita dia macam best tu je lah. Game dia je lah hampir. Kalau ada VR boleh lah kot kan. Nanti binatang tu betul-betul keluar kan. Betul-betul. Kalau lah betul. Kalau ada lah. Aku cuma Macam suka menarik cerita juga. ni the first one je. Sebab the second, third dia dah banyak macam video game kan. It's not about board game anymore. Sekejap, yang first one ni yang mana satu? Yang first one yang lama lah. Aku rasa Yang masa lama betul. 90-an kan. Okay. Yang arwah Robbie Williams. Ya, mendiang weh. Okay. Movie tu buat every time, okay, kan korang tahu tak ada term fever dream, bila korang demam ke apa, korang akan mimpi sesuatu yang always mimpi yang benda yang sama. Sejak aku tengok movie tu time kecil, bila aku demam je aku mesti mimpi singa tau. Sebab ada singa keluar kan dalam cerita tu. Kalau aku demam je mesti mimpi singa. Exactly macam dalam Jumanji. So macam Memberi kesan yang mendalam. Sampai ke besar main board game time tu budak kecil kan. Betul, sampai besar main board game. Aku siap hafal kot dia punya apa? Dia punya Apa dia punya panggilan bunyi tu? Oh, skrip. Skrip, serius lah? serius aku hafal kot. Tapi sekarang dah tak ingat sangat. Tapi dulu aku hafal. Aku ingat dia punya lagu je. Lagu waktu dia nak panggil orang main tu kan. Itu drum je kot. Kan? Kau susah. Okay.
So Akmal, apa filem yang kau Oh, nak bawa? aku terbalik lah kot. Aku tiba terbalik. Aku start di bawah lah kotnya. Game Night. So Game Night ni cerita, Game Night dia tu. cerita kelakar. Aku tak tahu lah, dia macam dark comedy macam tu lah. So dia movie pasal Dark comedy tu. adults ni dia jumpa dekat rumah ni, dia orang buat macam game night lah. Tapi ada benda macam-macam lah jadi. Dia kena pergi keluar lah, lepas tu dia kena bawa kereta. Aku dah tak ingat sangat cerita dia, tapi basically dia macam Dia mula dengan dia main macam ada board game kan? Dia mula dengan beberapa game yang dia main secara analog lah. Macam dia ada main apa panggil kalau tu, apa main orang tu berlakon-berlakon, dan dia teka dia lakon apa. Charades. Charades. Dia ada main charades. Dia ada main, tak silap aku, dia ada main apa tah yang pusing colour tu, and then dia letak tangan dekat colour tu lah. Twister. Tu. Mainstream games Twister. lah. Mainstream Mainstream game lah. Saya ada mainstream games lah. And then dia bergaduh dengan orang tu lah apa semua. Lepas tu macam tiba-tiba je dia orang macam ada kena solve mystery. Tiba-tiba je dia jadi macam murder mystery punya benda. Dah lah tu terjurus ke situ. So macam kelakar lah cerita dia. Tapi sebab ada Kau pernah tengok kan, Patrick Bateman. Tengok. Tapi aku tengok sekali je. So aku just ingat dia punya beberapa scene kelakar macam tu je. Tak silap aku dia macam, dia bukan murder, dia orang set up untuk buat murder mystery night kan, tapi somehow termasuk dalam case murder yang betul. Something like that. Macam tu lah. Yang ni cerita ni aku siap tengok dengan group board game aku juga time tu. Time tu ada macam everyone ada group board game ni kan. Tapi dah dah lama tak jumpa dia orang. Kita memang tak selalunya jumpa main board game je. Tapi just for that night ada movie game night, so kita orang keluar tengok wayang sama-sama. Just weird tapi yeah. Dia game tu dia orang nak mengelakkan daripada seorang untuk tak join kan? Aku salah ingat. Tak ingat lah. Aku tak ingat lah. Dia macam ada dia seorang macam yang dia orang tak nak dia include. nak join. Lepas tu dia orang buat macam-macam benda, sekali jadi macam lain kan? Tak ingat sangat lah. Sekali okay, so je kau game apa, filem apa kau nak bawa? Okay. Lagu apa tu ni? Star Wars. Okay, sebaik tahu. Okay. Star Wars A New Hope. Dalam tu ada game. Okay, awal aku tak ada idea sangat. Lepas tu aku terfikir game chess je lah. Tapi macam bosan lah pula. So Star Wars ada Holo Chess, atau dalam bahasa dia The Jarek. Game ni dalam Star Wars A New Hope, dia dalam Millennium Falcon dia orang ada macam tengah chill. So Chewbacca the Wookiee tu tengah main game tu dengan R2D2. Lepas tu Chewbacca kalah, so Chewbacca macam stress gila. So itu je lah scene dia game tu. Sebab R2D2 dia robot kan, dia pandai main, and Chewbacca just a cute teddy bear. So I don't know, probably IQ dia tak setinggi mana. Okay, so game tu dia macam chess. Okay, game ni Disney ada keluarkan its own version. Serius lah? Ada. Bila George Lucas buat game tu, tahu. of course macam tak ada game tu just untuk in the movie lah. Tapi Disney ada keluarkan its own board game juga, The Jarek. Dia macam chess, and setiap player ada pieces lain-lain lah. So kau boleh, aku tak pasti, tapi kau boleh macam pilih-pilih kau punya pieces lah. Different miniature ada different ability, different HP, different skill, apa bla bla bla. And then dia punya board tu circle shape, tapi dia checkered. Macam checkered tapi circle. And interestingnya game ni kau boleh pergi of course kau pergi ke kiri, it will circle the whole board. Tapi at the same time, kalau kau ke belakang, kau akan muncul kat the other side of the board juga.
Macam tu lah. So kau macam bayangkan macam infinity Oh, terbang. loop lah. Oh. Macam ke belakang dia muncul dekat the opposite side. Dekat opponent punya side, something like that lah. And Dia everyone ada pusing-pusing 4 lah. pieces. Boleh pusing lah. Everyone ada 4 pieces, so it's just a macam Kecil je macam lah chess game ni. jugalah boleh cakap. Kecil je. Kau tapi instead of macam chess tu sekali makan tu dah mati kan pieces tu. Tapi ni piece dia ada HP lah. So kau macam kena habiskan HP each player lah. So 2 player game lah. Tapi game ni ramai orang yang macam fanatic Star Wars macam tak happy dengan rules dia. So ramai orang buat house rules lah daripada pieces komponen yang diorang buat tu. So macam banyak gila lah house rules yang orang buat. Aku pun tak tahu, aku tak nak main game ni. Itu dia. Alright. Okay, so aku punya next cerita yang berkaitan dengan permainan analog. Of course, the anime yang aku rasa memang semua orang tahu. Semua orang yang main board game pun tahu. After School Dice Club. Aku tak tahu bahasa Jepun ni nak sebut macam mana. Hokago Saikoro Club. Kurorororo. Serius. Hokago Saikoro Club. Konnichiwa. Arigato. Konnichiwa. Hai. Aku tahu sebab aku banyak kali aku tengok dia tengok anime. Okay, aku rasa aku tengok first episode je kot ini. Loh. Marrakesh juga apa ya. Marrakesh. Dia sebab game pula. Dia sebab anime ni macam mandom sikit kan. Dia tak happening sangat. Seingat aku lah sebab aku pun tengok sekali je. Tapi aku tengok sampai habis lah sebab nak tahu juga board game apa yang ada dalam tu. Tak ingat lah. Belas-belas je rasanya. Ke berapa 9 je? School. Dia ada 10 episod je. After School Dice Club. After School Dice Club. Dia itulah yang aku ingat Marrakesh. Lepas tu ada werewolf juga kot, tapi werewolf jenis lain. So game-game lain dalam tu aku tak berapa familiar. Tak tahulah. Entah aku tak berapa tahu sangat. Dia tak silap aku ada Chinese chess dalam tu. Ada Chinese chess. Ada Island Survive. Apa dah? Survive Island tu. Survive Island. Lepas tu ada yang Elf tu, aku dah tak ingat lah nama game Elf tu. Banyak tak? Memanglah banyak dia, setiap episod dia ada game dia kan. Tapi game tu dia ada anime. Sorry, dia manga dulu. And then dia manga dulu. Betul? And then dia baru dia buat anime dia. Banyak juga dia punya chapter yang dia buat. Kalau ikut manga dia lah. Beratus juga chapter. Kalau ikut manga dia. Tapi cerita dia itself, dia cerita pasal apa? Cerita pasal memang the rules of the game tu ke? Tak. Atau macam dia pasal budak-budak sekolah ni. Macam mana entah seorang budak perempuan ni dia terkawan dengan seorang ni. So dia terikut kawan tu pergi dice club tu lah. Bukanlah dice club Betul. namanya lah. Bila dia pergi club, macam club persatuan sekolah macam tu lah. Tapi tak ramai orang join. Bila dia pergi tengok rupanya dia orang main board game ni. Lepas tu mulalah dia kenal pergi ikut kawan dia main kat tempat lain lah ke. Kau tak silap aku lah. Betul. Maksud ada Tapi panda dia ada kot. seorang plot dia macam ada outside of the game tu ada plot pasal karakter-karakter dia jugalah ke apa? Dia bukanlah 100% pasal dia bukanlah 100% pasal game tu. Dia adalah cerita life, school life, after school life budak-budak ni. Tapi dia masukkan permainan tu dalam tu. Betul. Oh, by the way, ada ura-ura kata nak buat season 2 tapi sampai sekarang tak ada apa lah. Sampai ke sudah tak keluar kan season 2 kan. Ya. So itulah After School Dice Club. So next korang. Cool. Aku kan. Betul? Aku punya next punya jap aku lupa mana aku punya senarai. Big Bang Theory of course lah. Big Bang Theory macam biasalah dia ada banyak game. Hari tu dia ada main Katan. Ada antara game yang ada dekat ni dia main lah. Dia orang ada main Katan. Ada beberapa episod yang dia orang main D&D.
And dekat shelf dia ada Ticket to Ride, tak silap aku. Dia ada Ticket to Ride juga. Dengan apa nama game tu? Betrayal tak silap ada dekat shelf dia. Ya kot. Tak silap Betrayal. Aku boleh tak ingat betul ke tak. So itu antara game yang dia main lah. And then yang betul-betul diorang main dalam episod is D&D lah. So dalam tu dia ada lah D&D punya episod. Dia tak adalah main the whole episode, tapi dia ada cerita lah pasal dia pergi dungeon ni lah apa semua. Lawan jumpa elf lah apa. So episod adalah dia orang role playing tu. Ya betul, adalah juga, tapi tak dah lama sangat, sekejap je. And then menariknya daripada disebabkan oleh Big Bang Theory tu lah Will Wheaton start ada buat apa nama, kan dia seorang dia punya pelakon dia tu, dia punya pelakon yang kadang-kadang datang tu Will Wheaton. Will Wheaton. Dia tu dia dulu dia pernah berlakon Star Trek. And then dia sangat suka main board game. So disebabkan oleh Big Bang Theory, dia ajak lah kawan-kawan dia yang dia pernah berlakon dulu apa semua buat episod nama YouTube series tu. Tabletop Best dulu. Tu lah, itu lah yang macam pencetus juga tu. Itu Punca one juga of the tu. factors yang buat orang ramai start main game. Pencetus juga tu. Ri mesti tak tengok lagi. Nanti aku bagi Ri. Sekejap, YouTube tu aku tahulah Big Bang Theory, yang aku tak berapa tengok sangat. Okay. Aku tak tahu pula YouTube tu dia asalnya dari situ. Dia sebab Big Bang Theory dulu, and then Will Wheaton berlakon kat situ. And then dia macam disebabkan dia kenal orang, dia dah buat network. Dia buat network, and then dia buat lah series tu dekat YouTube. Itu macam one of the Felicia first series jugalah dekat YouTube yang buat playthrough yang macam fun lah, yang bukan orang season player je boleh tengok, yang orang beginner pun boleh tengok. So lepas itu it caused a lot of people to play board games juga. Actually aku tengok macam mana nak main Once Upon a Time ni dari situ. Diorang main dengan script writer, dengan apa lagi entah, yang memang orang yang terlibat dengan filem-filem lah. So penceritaan diorang tu kelakar. Once Upon a Time. Tu aku pun tengah Google juga. Itulah. Okay, ni aku tak boleh tengok. Ada keluar kan? Keluar kan? Ada. Ada. 12 years ago. Dah lama sikit. Gila. Aku tengok dari situ baru aku tahu, macam ni nak main dia, macam ni nak menang dia, macam ni nak kacau orang. Macam dah. Power Okay je. Okay. Nombor 2 kan. Okay. Adventure Time with Finn and Jake. Korang semua tengok kan? Tengok. Nanti aku cakap something lah. Okay, kau teruskan. Okay. So, one of the best episodes. Card Wars. Card Wars. Okay, ini macam antara banyak-banyak episode Adventure Time, this is macam very memorable lah. Sebab walaupun at that time bila keluar episode tu macam tak adalah main board game sangat, tapi the episode is really stuck in my mind lah, because best lah. Sebab korang tahu Finn and Jake tu macam yang anjing tu kan, yang dia selalu he's a very cool guy, tapi dalam episode tu dia sour gila. Dia macam memang sour gila lah, because dia fanatic game Card Wars tu kan. Dia macam pro lah. And start cerita tu awal-awal Jake tu ajak Bimo, yang robot kecil tu, ajak main Card Wars. Tapi Bimo kata tak nak main. Lepas tu dia ajak Finn. Finn tak pernah main, so dia ajak lah Finn. Lepas tu Finn ni beginner, tapi Jake ni dah pro kan. So dia poyo sikit lah. And then dia buat stakes. Siapa menang is the cool guy. Siapa kalah kena minum air apa tak dia campur, bodoh-bodoh lah. Tapi end up Finn yang macam power jugalah. Beginner's luck lah kan orang kata. And game ni dia macam, aku tak pernah main Card Wars, tapi game ni dia dah direalisasikan jadi physical game, actual game kan. Korang pernah main? Tak, aku tengok ada orang main. Aku tak pernah main. Tapi dia ada banyak deck juga. So ada Finn and Jake punya deck, ada Ice King punya deck,
Princess Bubblegum Betul. semua, ada banyak adapt lah. So game dia tak silap aku lah macam TCG game sikit macam Magic dengan Yu-Gi-Oh. Orang kata macam Yu-Gi-Oh. Tapi both of them aku tak pernah main. So aku tak tahu. So basically one versus one game, card game, kau kena habiskan deck orang lain and kau boleh play ability. Dia ada lane dalam game, dalam cerita tu lah, ada lane dia ada macam 4 lane, lepas tu kau kena kalahkan each other dalam each lane lah. Something like that. Lepas tu dalam cerita tu awal Finn macam leading, lepas tu Jake dah mula sour dah, padahal dia pakai ability yang bodoh je, dia pakai pick dia, tapi pick dia boleh makan dia punya whole cornfields dia, macam lawak. Lepas tu dalam Finn tu Bimo cakap kat Finn, sebenarnya Bimo tak nak main dengan Finn sebab dia tahu Jake ni sore loser, and jangan main dengan Jake. Kalau nak main dengan Jake kena kasih dia menang. So last Finn kasihlah dia menang, and Jake jadi macam winner yang poyo gila lah, tapi apa-apalah. So that is one of the episodes where Jake, a really cool friend, become a very sour guy. Macam best lah episode tu. Card Wars. Tapi aku tak terasa nak main game tu sebab not my type of game lah. Aku Adventure didemokan je, tapi aku tak main. Kau apa? Dia ada orang demo kat aku tapi aku tak main. Dia just Oh. demo, tunjuk macam nak main je. Kau tengok tak main. Masa meja con lah. Ada orang jual kan. Okay. Ada orang letak tak tahu lelong. pula. Ada banyak set. Korang tengok Adventure Time tu kan? Tengok dalam bahasa apa? English lah. Kau tengok bahasa apa? English lah. Aku tengok English juga. Melayu ke? Hai. Sokonglah bahasa Melayu. Aku buat dia punya dub kot. Dubbing. Oh, ya ke? Ha? Serius Suara lah? kau? Suara Ya, kau? sampai sekarang dia orang masih guna. Bukan suara aku lah. Aku buat skrip dia. Serius lah. Serius lah. Dekat Aku buat Astro. dari season dia start daripada situ. Lepas tu dia orang sekarang Adventure Time dah keluar mana? HBO HBO tak silap Aku aku. dulu Last time Cartoon aku tengok Network, ada tapi dah dekat. tak ada dah. Tak Ya ada kot, lah. HBO Lepas tu kot. mungkin dia orang sewakan rancangan tu dekat HBO kot. So last time lah aku tengok, aku rasa HBO ada Adventure Time. Dan bila aku play in bahasa Melayu, and yes, dia still guna aku punya skrip tu. Kejap. So maknanya yang hujung tu dia tulis di translation dialih bahasa oleh Azizah Najib tu kau lah. Ada ke? Aku pun tak perasan tu. Ada. Tak, bukan subtitle kan? Ni dub kan? Cakap, Dubbing bukan subtitle. dubbing. Tapi So, yelah, macam kalau tak ada subtitle dia kot. keluar. Kalau subtitle dia Kalau cakap, dubbing tak ada. dubbing tak cakap kot. dubbing selalunya dia tak letak, dia tak Keluar kredit tabir pun. lah. So there. Okay. Interesting. Tapi macam susah je. Sebab dia banyak pakai. Dia cakap laju kan? Cakap laju satu. Lepas tu ini bukan kartun untuk budak sangat kadang-kadang. Macam kadang-kadang untuk adults macam ada lawak-lawak yang word joke, pun joke lah. Agak sukar juga. Tapi that's the fun of making script for dubbing voices. Okay, lepas ni aku nak tengok lah bahasa Melayu. Tapi kena Jemput. Nak tengok kat mana sebab kau nak download dubbing. Dia kata HBO. HBO. Kena Astro lah. HBO Go lah. HBO Max. Go, HBO Max. Okay. Aku rasa tahun lepas aku pula. baru jumpa. Aku Interesting. yang excitednya aku dapat tengok dululah sebelum masuk TV kan. So aku tahu dulu apa yang jadi. So yang Card Wars tu adalah kau buat dia punya skrip tu? Aku tak ingat weh. Banyak season. Dalam tu aku ingat dia pakai term dweeb. Apa yang kau nak translatekan dweeb tu? Duit? Tak, dia Dweeb. cool guy. Siapa yang menang cool guy, siapa yang kalah dweeb. So macam mana kau nak translatekan dweeb tu? Tak ingat aku. Benda macam tu lah. Okay. Okay, good Okay. to know. Support ke? Tengok bahasa Melayu bagi tinggi naik sikit. Okay, semua orang tengok ya Adventure Time bahasa Melayu.
Dubbing. Baik. Dubbing. Okay. So, game terakhir yang aku nak cerita malam ni is Chihaya Furu. Korang pernah tengok tak? What? Ke korang tak tahu? Tak. Tak. Aku tak pernah dengar. Dia Tak pernah dengar. cerita ni aku tengok Jumanji dulu. Lepas tu aku baru tahu ada After School Dice Club. And then baru aku jumpa Chihaya Furu. Chihaya Furu ni dia start pada manga. Lepas tu ada anime. Lepas tu dia buat jadi real apa panggil? Real life action kan. Yang orang betul-betul berlakon punya. And aku first tengok pun yang aku first tengok pun yang orang berlakon punya dulu. Then baru aku tengok kartun dia. Ini manga memang aku tak tengok macam mana nak cari kan kat sini. So Chihaya Furu ni pasal budak sekolah juga, sekolah menengah yang bermain game tradisional Jepun. Diorang panggil Karuto. Karuta. Karuta card. Dia nak sebut card tu dia jadi Karuta lah. Karuta aku tak silap. Nama game tu. Dia memang game traditional which is dalam satu deck tu dia card game je tapi boleh jadi yang dekat blog yang aku baca, game tu sampai menyebabkan your nicest obacan dekat kampung boleh jadi the fiercest tapi aku sendiri yang paling marah, yang paling geram, yang paling garang bila dia punya dia punya tahap kompetitif tu dekat sana main tu. So dia bukanlah sekadar main game, board game biasa, card game biasa. Dia sampai ada pertandingan dekat sekolah-sekolah main card game tu. Ini memang real ke atau dalam cerita tu? Dalam cerita tu lah. Dalam cerita tu. Oh, okay. Aku tak tahu lah real life Jepun dia orang main sampai ada pertandingan sekolah ke tak. Tapi memang ada yang the real life dekat Jepun memang ada sampai nenek-nenek kampung pun main benda tu dengan budak-budak, cucu-cucu semua. Dia game ni kau ada dalam tak silap aku 200 keping kad yang akan ada 2 deck. Satu deck untuk tukang baca, satu deck untuk dibahagikan kepada semua player. So dekat tukang baca tu dia ada gambar orang lah. So orang kita boleh tahu kad ni untuk pembaca. Bukan untuk player. So player cuma dapat kad yang ada tulisan semata-mata. Tulisan aku tak tahu lah hiragana, katakana tu lah. Dia ada tulis Jepun tu lah. So dia akan tulis apa tau dekat situ. Hanyalah poem, sajak-sajak syair Jepun dengan tak silap aku kata-kata hikmah macam tu lah. Benda-benda ni je. So kau kena hafal semua syair, sajak-sajak yang ada kat Jepun tu supaya kau boleh matchkan bila pembaca tu sebut je rangkap ni, kau boleh terus dapat ambil terus kad yang matching dengan rangkap tu. Contohlah Gunung Daik Bercabang 3. Lepas tu orang yang pembaca tu dah sebut, lepas tu yang pemain ni kena cari terus Gunung Daik Bercabang 3, hancur badan di kandung tanah. Benda-benda cerita kan yang bersambung terus dengan pantun tu. Dia kalau ikutkan orang akan the rules, orang akan ambil kad tu masuk dalam tangan. Tapi disebabkan betapa kompetitifnya manusia-manusia yang main game ni, diorang tak ambil dalam tangan, diorang tepis terus. Dia nampak je kad tu dia tepis ke tepi. So kenalah siapa-siapa kat tepi tu. Which is cerita tu bagi aku seronok lah tengok. Dia nampak lah kompetitif tu. Dramatik dia tak adalah kau dramatik lah. Dia tak adalah kau aku berebut ambil macam ni. Macam kita main game kat game biasa-biasa yang tak ada. Dia tengok, dia tenung lantai tu pelanting kelakar. Bagi aku seronok cerita tu macam mana dia lakonkan permainan tu. So itulah dia Chihaya Furu. Dia bukan kad yang kecil-kecil tu yang ada merah hitam tu Bukan itu tu aku pun ingat yang tu juga awal. Merah hitam apa? Game tu lah. Yang macam ada gambar ikan koi apa tu. Kan? Itu kan masuk kau. Itu lain. Itu permainan haram. Okay. Tak silap aku itu Korea punya ni kot, bukan Jepun. Dalam Jepun punya anime banyak juga yang tu. Oh ya.
Oh, aku tak ingat. Tak tahu kita Tapi cakap pasal kalau benda yang sama. Tapi lain lah. Ni aku tengok macam ada lain tulisan ha. je kan kat dia. Karuto ni Okay, dia okay. tulisan je, dia tak ada color-color lain. Karuto. Karut-karut. Okay. Faham. Okay, next korang. Aku kan. Aku of course lah. Last but not least, ini memang jawapan standard lah kalau orang tanya pasal analog game dekat show atau movie mana, orang mesti akan cakap Stranger Things. Walaupun sebenarnya Stranger Things aku tak pernah tengok sampai habis pun. Lah? Aku tengok episod berapa je. Yang season 1 pun. Season 1 pun. Okay. Tak menarik bagi kau kan? Wow. tak, dia bukan. Dia pada aku dia slow sikit cerita dia. Pada aku lah. Okay. Okay, tak apa. Teruskan. Sorry lah sebab episod 1 budak tu hilang kan. Dia ada main D&D dulu kan. Awal tu kan. Lepas tu budak tu hilang kan. And then tiba-tiba ada si Eleven tu lari daripada tempat tu kan. Kan? Dia episod 1 kan Tengok macam tu lah. Tengok je lah next episode. Itulah dia macam aku tak kesampaian lagi nak tengok next episode macam. Okay. Tapi basically aku dah tahu dia punya gist cerita tu lah. Tapi pada aku bila orang cerita pasal Stranger Things kan, aku punya kepala aku duk fikir, oh sebenarnya apa yang diorang tengah alami dekat dalam cerita tu sendiri tu adalah a D&D campaign. Yeah. Kau faham tak? Ha? Yeah. Kan? Kan? Si Vecna. Macam Aku dah terspoilkan ke? Aku dah terspoil dah ke? Tak tahu. Aku tak tahu sebab ini apa yang aku dengar based on apa orang cerita kan. Tapi aku tak tahu betul sebab aku kan nak kena tengok lah baru aku tahu kan. Macam seolah-olah Kena tengok lah. Dia seolah-olah lah. Cuma macam diorang, aku rasa dia punya jalan cerita tak ada lah kebiasaan macam D&D sangat pun. Just aku rasa lebih ke arah sci-fi kot. Sci-fi ke? Alien tak, benda tema dia memang bukan fantasy lah, tapi cara cerita dia macam mana dia buat decision semua tu. Dia macam lebih kurang macam D&D jugalah. Lagipun aku rasa dekat final season dia, okay ni spoiler, kau nak tahu ke tak Ahmad? tak payahlah, janganlah spoil. Bagilah aku tengok. Okay, sila. Ada lain juga yang tak tengok. Aku macam dah malasan nak tengok recent season ni. Aku rasa aku tengok sampai season 3 juga. Lepas tu macam dah mengarut sangat kot aku tengok. Makin lama makin mengarut aku rasa. Season 1 aku rasa suka mengarut. Tapi lepas tu macam tiba-tiba ada orang Rusia pula apa datang. Aku rasa cerita tu terlalu hype, which is orang benda tu cerita biasa je. Tapi aku still follow setiap season sebab bagi aku nak tengok macam mana budak-budak ni go through everything sampai habis. And plus aku nak tengok juga penghujungnya. Kita dah tahu penghujung dia mestilah budak-budak ni akan menang kan, tapi aku nak tahu macam mana dia orang menang. Itulah yang menyebabkan aku tengok sampai habis lah. Tak adalah aku sampai nak fanatik sangat kata cerita ni best, cerita ni best, tak ada lah. Faham? Kau dah tengok lah latest season? Dah Of habis course lah dah. Dia confirm lah dah tengok. Dia suka cerita-cerita macam tu. Tak ada makna. Aku tak pada asalnya aku tak minat cerita alien kan, macam yang cerita alien versus predator lah benda semua tu aku tak suka. Aku tak minat cerita-cerita yang ada binatang hodoh-hodoh ni. Tapi disebabkan dalam Stranger Things ni ada elemen yang aku rasa macam aku boleh follow cerita ni, aku nak tengok sampai hujung, aku tengok lah. Tapi part bila datang alien tu kan, apalah nama dia orang panggil binatang tu, aku Zod apa ni, dah lah nama binatang yang dia orang panggil tu, aku forward. Aku tak minat tengok. Okay je. Itulah dia cerita dia. Okay, aku nak cakap cerita lain tapi tak ada siapa pun daripada kita yang cakap pasal cerita Dungeons and Dragons itself. Dah. Itu memang cerita Dungeons and Dragons kan. Okay, tapi sebelum tu just nak cakap sikit pasal cerita Dungeons and Dragons tu. Ramai orang yang main Dungeons Dragons suka movie tu and siapkan macam Dungeons Dragons kan, kau buat decision lepas tu kau roll kan.
Lepas tu ada scene-scene dalam Dungeons and Dragons tu, ramai macam commentate macam okay, dia buat roll for intelligence roll atau safe roll, and then success atau fail. Macam ramai orang commentate setiap action dalam scene tu lah, macam menarik lah. So orang yang D&D tu memang appreciate lah movie tu. Okay, cerita yang aku nak cakap, tak tahu korang pernah tengok ke tak, Devil's Plan. Pernah tengok tak kat Netflix? Aku rasa tak pernah. Tak. Aku mah. Okay, lepas tengok Adventure Time bahasa Melayu, tengok Devil's Plan. Sebab ini dia reality show Korea. Okay, aku jarang tengok cerita Korea atau reality show Korea, tapi this one I really like lah. Dia sebab dia game reality show yang dia main games yang very close to games yang macam kita main, board games lah mostly. Oh ya ke? Okay, so dia contestant dia adalah selebriti, ada juga, tapi semua orang yang contestant ni orang yang high IQ lah, yang pendidikan tinggi, ada ambil PhD, bla bla bla. Ada yang juga yang bukan selebriti tapi orang yang biasa masuk TV lah, sebab reality show kan dia kena pandai depan TV kan. So game-game dia biasa reality show, ada ramai contestant, dia letak dekat satu rumah ni, kena tidur kat satu rumah ni, tak ada phone ke apa. Lepas tu dia kena play games. Throughout the game ada yang akan eliminate from the show lah, and then siapa the last man standing akan menang the prize money lah. Standard reality show lah. Game-game yang diorang main everyday, diorang akan dalam satu minggu kot. Aku rasa satu season tu dalam 10 episod. So satu minggu dia main 7 game, something like that. And game-game dia memang sebiji, it's unique games yang tak ada dalam market ke apa, tapi sebiji macam game-game yang kita main dalam board game lah. Sekarang ada 2 season. Tahun ni akan keluar season ketiga. So the first 2 seasons tu memang okay, game dia contohnya season 1 ni first dia main social deduction lah, macam werewolf, something like that. So dia main macam Monopoly, Monopoly rasa macam luck based kan, tapi ni dia boleh make their own rules, something like that. Lepas tu dia orang dia main game area control, at the same time dia drafting. So macam bayangkan a grid, 100 by 100 grid. Kau ada tiles yang macam Feast of Odin, something like that. Ada tiles yang bentuk pelik-pelik, kau draft tiles tu, and then kau kena letak kat grid tu. So macam ada area control, something like that. Lepas tu ada yang macam poker, biasalah ada poker. Lepas tu ada kadang-kadang most of the games are competitive because it's a reality show, tapi at the same time dia ada cooperative games juga. Sebab game at the start of the game dia contohnya start prize money dia RM100,000, Korea won lah kan. Tapi kalau nak naikkan prize money dia, diorang semua kena work together untuk solve puzzle-puzzle. Puzzle-puzzle dia macam memory puzzle, word puzzle, math puzzle. Ada spatial puzzle juga macam Ubongo, something like that. Semua ada. So memang bila orang yang main board game tengok game ni memang tengok show enjoy memang best lah, enjoy lah. And then second season sampai one of the contestants tu adalah board game reviewer kat Korea itself. Dia join as contestant. And sebab dia main banyak board game, dia tak menang tapi dia memang very influential lah dalam show tu. Macam best lah tengok dia main. Dia main sebiji macam mana kita akan main lah. Orang lain main sebagai macam orang yang tak biasa main board game kan, nampak macam kekok sikit. Tapi dia main very very technical lah, very IQ tinggi lah dia main. And game ni dia sebab dia reality show, so kau kena buat dia jadi dramatic kan. So part of the best pasal show ni, and Korea memang pandai kan buat reality show semua ni. It's not just the game itself, tapi macam kau tengok drama between the players, semua bergaduh, ada betrayal, part tu best lah. And aku suggest korang tengok lah. Boleh habis dalam satu 3 hari boleh habis lah. Baik, nanti dia aku try setiap tengok. episod pendek ke? 1 jam lah. Oh. Satu hari nak tengok pun habis, tapi aku tak nak lah kasih korang nampak macam teruk sangat 1 hari habis. 1 minggu boleh habis. Nantilah aku subscribe. Oh, aku tak ada Netflix. Nanti aku Tengok Stranger Things macam mana? Aku tengok dulu Stranger Things, subscribe untuk certain moment je, sebab bila aku rasa nak tengok aku subscribe, then tak subscribe lah. So
Sebab sekarang aku tengah gila Oh. tengok cerita Cina. So aku subscribe Ichi. Tak subscribe lah Netflix. Oh. Okey. Pehe. Okay. Okey. Habis dah? So itulah cerita-cerita yang kita nak bawa malam ni. Perbincangan malam ni, Syewa. So just nak buat special shout out. Akmal, nak umumkan ke? Umumkan apa? Aku dah lupa. Pasal apa ni? Untuk apa ni? Kehadiran seseorang minggu depan hari Rabu dekat mana? Oh. Hari Rabu minggu depan kita akan berjumpa dengan Eric Lang next week. I mean kalau episod ni dah keluar hari Rabu tu lah. Kalau episod keluar hari Ahad, so hari Rabu yang episod ni keluar. Bukan, dah lepas dah. Sebab hari Rabu ni kan. Apa dah aku ni? Hari Rabu ni. So kalau ikut kita rekod ni, hari ni hari Senin. So lagi 2 hari kita akan jumpa Eric Lang lah. So Eric Lang ni dia buat meet up dengan board game designers lah. Yang ada kat Malaysia ni. So dia nak tengok macam mana kita punya apa panggil aku dah tengok perkataan tu. Bukan environment, kita punya board gaming Community. punya scene lah. Community. Tengok ada berapa ramai, and then tengok dia punya dia nak jumpa lah board game designers ni. Board game designers nak jumpa artis juga. Sebab itulah aku ajak Iqbal juga pergi. So that kita boleh sit down and then kita boleh petik dia punya otak lah, untuk nak tahu lah dia punya macam mana dia punya cerita dia apa semua. And then nak tahu juga kita punya constraints kita macam mana, and then dia sama ada dia boleh tolong on macam mana kita nak work around dengan constraints yang kita ada lah. Limitation printing lah, cost lah, lepas tu shipping lah. Dia adalah dia punya tak tahulah dia punya agenda dia macam tu lah katnya. So basically dia macam dia bawa dengan harapan untuk dia nak ketengahkan lagi board game yang board game designers kat Malaysia ni lah. So meeting kita akan jumpa dia hari Rabu ni. So kalau masa episod ni keluar dah lepas dah lah. Hari Rabu lepas dah lah. So itulah dia. Itu je lah ceritanya. Okay. So itulah cerita-cerita yang kita nak bawa untuk episod minggu ni. So, boleh follow kita orang dekat media sosial dan Discord. Semuanya atas meja underscore. Right. So korang boleh tinggalkan comments if you want to know something about ada curiosity nak tahu pasal certain game, korang boleh je komen kat situ, tinggalkan komen yang korang nak, and then please rate us over there and follow. Itu saja untuk malam ni. Kalau korang tahu ada apa-apa cerita lain yang kita left out from this episode, beritahu kita orang boleh kita orang tengok. Betul. Okay. Lupa pula. Special shout out untuk Baru di Brew kedai kopi yang sedap. Dia sekarang dia buka dia orang punya branch dekat dalam F&D punya ni. So nanti nanti kita boleh kita rasa Faris je. Kedai kopi apa? Kita minum. Kedai kopi lah, dia buka kopi punya booth dekat dalam Fendi punya kedai tu. So boleh nama kedai tu Baru di Brew. Tu ke nama dia. Alright. Okay, thank you korang for tonight. See you next episode. Bye bye. Bye bye. Tata titi tutu.